Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali cikgu tekan email D5 untuk kita masuk ke D5 lah. Dia akan nampak macam ini. Cikgu tekan yang ada kuning-kuning dekat hujung tu. Kalau cikgu nak nampak video ni, cikgu boleh zoom ya. Lepas tu tekan satu kali lagi email D5 cikgu. Lepas tu besarkan, tekan sejak yang continue, allow. Okey, dan tunggu beberapa saat sebelum dia bawa ke sini. Bila sudah dia bawa ke sini, ini dah adalah interface kita punya D5. Ada banyak benda di sini. Cuma bulan ini kita fokus kepada Google Classroom. So tekan Google Classroom. Cikgu sudah familiar sebenarnya sebab kita hantar RPH di sini. Jadi dia akan keluar macam gini. So macam saya ni ada banyak kelas. Sebenarnya semua guru di SMK Bergaya saya sudah add guru perdana pagi dan petang dalam kelas masing-masing. Jadi cikgu tinggal accept lah. Dia akan ada perkataan accept situ kalau cikgu belum accept. Jadi hari ini saya akan ajar macam mana mau bagi tugasan. Caranya kena pilih kelas terlebih dahulu. So cari kelas cikgu mau bagi tugasan. Contoh macam hari ini saya rasa mau bagi tugasan dengan 4 aktif 2026. So klik sejak 4 aktif 2026 tu dan cikgu akan dibawa ke kawasan ini. Jadi kalau kita mau bagi tugasan ni, kita kena pergi ke classwork. Cikgu tekan dekat classwork tu, dia akan keluar paparan begini. So kita boleh nampak ini adalah subjek yang sudah bagi tugasan di 4 aktif lah. So kita nampaklah pemisahan tu. Ini juga yang pelajar akan nampak. Jadi macam mana kita mau buat? Tekan create tu. Cikgu boleh zoom ya kalau tidak nampak. Tekan, ada banyak di sini. Tapi hari ini saya mau fokus kepada assignment lah. Tekan assignment yang paling atas sekali. Dia akan punya paparan macam gini. So dekat title, kalau cikgu pertama kali hantar tugasan, cikgu letaklah tugasan 1. Nanti tugasan 2, tugasan 3. Tapi letak dia punya tugasan 1 tu apa. Contoh tugasan 1 titik bertindih esei urbanisasi. Kemas lah. Bawah tu kalau mau bagi arahan, bagilah arahan. Dekat bawah tu, itu pilihan. Lepas tu kalau mau hantar gambar, ada di bawah ni perkataan upload. Cikgu kalau cikgu mau hantar gambar, cikgu gambar soalan, mau letak situ, tekanlah upload, tekan browse. Lepas tu pilih gambar tu dan hantar. Sudah habis bahagian itu. Kalau ada lah, kalau tiada tak payah, hiraukan saja. Contoh cikgu bagi tugasan dalam kelas, suruh hantar set gambar tu, buat, tak payahlah hantar gambar ni. Jadi terus cikgu ke tepi ni, cikgu nampak kalau cikgu mau ada due date, letaklah due date. Contoh cikgu mau tahu pelajar siapa yang tidak hantar, siapa yang hantar lambat, boleh letak due date. Tapi kalau cikgu rasa pelajar cikgu ni memang jenis tidak menepati masa, tak payahlah letak due date, kosongkan saja. Okey, kalau macam saya letaklah contoh hari Isnin saya bagi, Jumaat inilah masa 11.59 macam biasa. Lepas tu dekat ini yang paling penting supaya ada pemisahnya. Jadi kita kena tulis subjek kita di sini. Jadi log akan datang tinggal kita klik. Contoh subjek kita tiada di sini, kita create lah subjek tu. Contoh kita ajar subjek bahasa Cina. Kita tulislah bahasa Cina. Lepas tu yang terakhir dekat bawah sekali lah grade. Kalau cikgu mau bagi grade, kalau tidak letak sejak ungrade. Settle semua ni, tekan assign di atas tu. Dan siap sudah cikgu. Cikgu tinggal bagi tahu pelajar sudah ada assignment. Jadi ada sudah dekat atas tadi bahasa Cina tugasan 1 esei urbanisasi. Selesai. Jadi cikgu boleh sudah cuba-cuba buat untuk semua kelas. Jadi itu saja. Selamat mencuba dan terima kasih.